Hai. Assalamualaikum. Selamat datang ke personal channel saya, Izzat Akmal 92. Saya nak berkongsi sedikit tentang buku ketiga saya, Kita Tidak Salah Untuk Punya Ekspektasi. Buku ini tentang apa? Sebenarnya, sebahagian besar ketika saya menulis buku ini adalah ia menjawab banyak persoalan yang saya fikirkan ketika itu. Kebanyakan daripada kita berhadapan dengan satu situasi salah faham ataupun keadaan kita bergaduh dengan orang lain. Kebanyakan disebabkan bukan sahaja miscommunication, tetapi adalah dalam kita meletakkan aras fikiran kita, aras expectation kita terhadap orang lain yang berbeza. Misalnya, kita selalu berbicara tentang common sense. Common sense adalah sesuatu yang semua orang patut tahu. Tapi what if kalau common sense itu bukan common sense? Common sense adalah satu benda ataupun sesuatu perkara yang kita bina berdasarkan pengalaman kita, didikan kita. Tetapi bagaimana jika seseorang itu tidak melalui pengalaman itu, tidak melalui fasa tersebut? Padanya itu adalah sesuatu yang tidak common. Sebab itu kadang-kadang ketika kita menilai, ketika kita berhadapan dengan seseorang, kita selalu mempunyai expectation bahawa dia berfikir sama seperti cara kita fikir. Jadi bila apa sahaja yang dia lakukan tidak selari dengan apa yang kita jangkakan, kita akan menganggap mereka ini pelik, akan wujudnya pergaduhan, salah faham dan sebagainya. Kebanyakan hal-hal ini terjadi daripada expectation kita sendiri. Bagaimana kita meletakkan expectation terhadap orang lain, bagaimana expectation orang lain terhadap diri kita sehingga menjadi satu beban dan sebagainya. Semuanya saya rangkulkan dalam buku ini. Kita tidak salah untuk punya ekspektasi. Macam mana kita daripada kecil, kita sudah membina ekspektasi kita untuk sesuatu kekejayaan. Kita menganggap dewasa adalah tentang kita mencapai kejayaan yang kita inginkan. Tapi bila setelah kita dewasa, ada banyak hal-hal yang lebih rumit, banyak masalah-masalah yang kita sedang berhadapan, ataupun kita sedar bahawa dewasa ini adalah tentang pengorbanan. Kita terpaksa melakukan banyak pengorbanan yang sehingga tak ada satu ketika pun kita dapat berehat dengan lebih tenang. Ada je fasa-fasa yang kita perlu struggle dan terpaksa melakukan hal itu dengan cara yang sangat sulit. Anggapan kita ketika kecil terhadap dewasa adalah sangat berbeza. Itu sebahagian besar mengapa kita mempunyai expectation bahawa ketika kita kecil dulu, kita tidak ada masalah. Sebab kita sentiasa memandang dewasa adalah tentang kebahagiaan, kejayaan untuk mencapai sesuatu. Misalnya, sesuatu ayat yang kita selalu dendangkan ketika kecil ataupun kita didengarkan ketika kita kecil, sekarang ni lah kena bersusah-susah, nanti dah belajar pandai-pandai, dapat kerja yang best, korang akan rasa selesa. Tapi ketika sekolah dulu, kita percaya itu adalah kalimah yang perlu kita gunakan. Maksudnya, setelah kita belajar bersungguh-sungguh, kita dapat kerja yang mewah, kerja yang baik, hidup kita akan lebih baik. Realitinya berbeza. Tidak ada sesuatu yang sangat mudah. Ketika kita menganggap setiap kali kita meletakkan usaha, melaburkan usaha, kita akan memperoleh sesuatu. Realiti kehidupan tidak seperti itu, tidak semudah itu. Kadang-kadang expectation kita terhadap sesuatu jalan akhir itu yang menyebabkan kita rasa kecewa dengan diri sendiri, yang menyebabkan lebih banyak rasa sedih daripada rasa gembira dan bahagia. Dalam buku ini saya ceritakan serba sedikit tentang bagaimana expectation dibina daripada kecil sehingga kita menjadi dewasa, dan apakah yang kita fikirkan terhadap orang lain itu adalah expectation kita dibina daripada expectation kita. Adakah ia melampau, adakah ia berlebihan dan sebagainya, dan bagaimana untuk kita menguruskan expectation itu adalah perkara yang sangat penting. Sampai kadang-kadang kita ada beberapa orang mungkin yang rasa tak nak ada harapan apa-apa sebab harapan ni akan mengecewakan aku. Aku tak nak jangkakan apa-apalah. Biarlah kalau ada. Kerana terlalu kecewa untuk mempunyai harapan, mempunyai expectation terhadap sesuatu. Misalnya dalam perhubungan. Adakah salah untuk kita mempunyai expectation? Ya, sebenarnya ketika kita sudah berusaha, wajar untuk kita menganggap seseorang itu membalas balik. Tetapi kalau ia tidak dibalas semula, risiko yang kita perlu tanggung adalah rasa kecewa, rasa sedih. Itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita belajar. Menuntut tidaklah menjadi masalah, tetapi hasil tuntutan itu mungkin datang dengan rasa sedih dan kecewa jika ia tidak dibalas. Itu adalah risiko yang perlu kita menerima. Ketika kita ingin mempunyai ekspektasi terhadap orang lain, ketahuilah ia juga satu ruang untuk kita akan merasa sedih dan kecewa. Maka kita perlu belajar untuk terbuka, untuk rasa sedih, untuk rasa kecewa dengan expectation yang kita ada. Bukan salah tentang meletakkan expectation, tapi ia juga tentang bagaimana kita perlu lebih bebas untuk merasa
merasai setiap emosi yang kita rasa, kerana emosi inilah yang mencorakkan kita untuk menjadi lebih dewasa, lebih matang dalam kehidupan kita. Saya nak bacakan titipan ringkas yang saya tulis bahagian belakang. Hidup memang akan sentiasa dipenuhi dengan ekspektasi dan ini tidak salah. Cuma saja kita tidak tahu mana satu ekspektasi yang wajar kita kejar dan mana satu harapan palsu yang selamanya tidak akan pernah kita gapai. Jangkaan sederhana tidak bermakna kita pasrah atau tidak bermimpi, tetapi kita belajar memberi ruang kepada hikmah dan kemungkinan. Dan dalam ruang itu selalunya kita akan temui satu bentuk kebahagiaan yang lebih dalam, tentang kebahagiaan yang tidak terikat kepada apa yang kita miliki, tetapi pada bagaimana kita memaknainya. Kita belajar bahawa hidup yang bahagia bukanlah hidup yang sempurna, tetapi hidup yang mampu menerima ketidaksempurnaan dengan dada yang lapang. Dan buku ini mengajar kita apa itu erti ekspektasi dan bagaimana untuk menguruskannya. Kita tidak salah untuk punya ekspektasi. Ini adalah buku ketiga saya yang sudah berada di pasaran dan boleh didapatkan di mana-mana kedai buku berhampiran. Mana-mana kedai buku yang ada menjual buku tentang kita, saya rasa buku ini dah ada. Dah ada juga di Shopee, TikTok dan pelbagai platform. Saya akan attach dekat bahagian description. Korang boleh beli dekat link tersebut. Assalamualaikum.